Biar. Keluar. Tapi ayah diorang tak makan pun lagi. Keluar. Jangan sampai aku dongak terbalik ke belakang ni baru nak keluar. Kau balik sini. Balik. Tapi Pak Gani nanti dia baru je minta tolong. Apa? Kau ni karang? Ini karang. Aku kan baru. Kalau dah tahu tak boleh sebut ad, cakaplah new. Cakap new. New dah tentu tak ada huruf R. Tak ada orang pula. Oi, masuk balik. Oi, masuk balik. Ada satu ni keluar masuk. Tak. Seram seorang-seorang. Tahu pun. Tadi ada juga kawan. Dekat mana tadi ni? Kau orang rupanya yang nak beli tanah aku ya. Cik rasanya jual aja tanah ni senang. Kepala otak kau. Oh, dah penuh ni. Jual je ni, bos saya dah datang lah ni. Cuba bos beritahu dia macam mana nak buat apa. Kita akan bagi pampasan. Tak ada pampasan. Apa yang kelakarnya pampasan? Apa yang kelakar? Pampasan apa yang kelakar? Tak dapat pergi final. Menang. Kita balik jom. Siapa? Kau bawa dengan Rasid, Pian. Jom kita balik. Siapa? Apa ni dia ni? Ui, peningnya aku ni. Dia ni watak apa ni? Siapa lagi? Okey, tak apa. Ayah. Ya. Muni tanya jangan marah ya. Nak buat apa nak marah? Kan ayah dah pesan. Kalau tak boleh sebut dalam bahasa Melayu, sebut dalam bahasa Inggeris. Tapi angry pun ada R. Sebelum ni bila Muni tanya, ayah mengelak. Ayah marah. Kenapa kau masih sibuk nak tanya mak engkau? Mak engkau tu mak betul. Mak betul kau. Maksud ayah mak betul kau. Tapi kau tahu kau tahu tak, dia tinggalkan kau semasa kau berumur 3 minit. Ayah tengah pegang kau. Ayah baru nak azankan kau. Mak dah lari dengan uri-uri. Pandailah ayah buat diri. Ayah tahu Muni bimbang. Ayah nak tinggal dengan siapa. Muni dah nak kahwin kan? Ya, bukannya Muni nak kahwin terus. Tapi bila Muni nak kahwin nanti siapa nak jaga ayah? Macam mana ayah jaga Muni dulu? Tak payah. Kau kahwin je Muni. Kau kahwin je. Jangan fikir pasal ayah. Mana boleh ya? Sebab ayah akan ikut kau. Dah risau ayah. Tiada khabar gembira berita mak kau. Takut masuk askar agak ni. Ada lembaga basuh di Bukit. Alamak Muni. Ni kali pam dulu. Hai. Ayah ingatkan ikan keli jadi. Bukan ya. Tak payahlah menyanyi. Tak payah. Nak minta maaf nyanyi pun pilihlah lagu elok-elok. Lagu tu banyak UR. Minta maaf lah. Ni. Aku nak bagi tahu semua. Setinggan kita telah dilanda orang minyak. Orang minyak. Jangan takut, bukan kau. Nampak kau panik. Takut kan? Kau memang macam ni kan. Sebenarnya kalau tak ada jalan penyelesaiannya, kita terpaksa buat rukun tetangga. Macam ni lah. Sebenarnya kau je bercakap. Apa guna dia pasal mic? Dia dari tadi tarik nafas nak bercakap. Yelah. Dah 3 kali tarik nafas kawan tu. I cakap. Tak setuju, saya tak setuju. Tak setuju. Itu je pasal mic cakap tak setuju je. Ayah, kejap. Saya dengar kecoh kampung ni. Apa ada orang oil apa tu? Ketawalah sikit. Tak nak ketawa langsung ni. Aku kalau ketawa pun pada budak yang tak pergi final tu. Alah bos. Bos, siapa datang? Bos. Kejap.
Tak ada cermin, setan. Tak ada cermin. Buka pintu. Bos. Dia. Oh, Dah. angkara korang. Sini semua. Semua ke depan. Korang rupanya yang jadi orang minyak. Tak. Mana ada? Tak. Saya kerja ikut Kau arahan. nak halau aku daripada rumah aku? Turunkan tangan aku, krem. Tuan, kau dah bersedia ke nak tengok bos kita? Saya pun first time. Kau bersedia ke? Inilah bos kita lah. Nona Madras! Mira! Come sit. Who are you? Puan, depan puan. Kau tak kenal aku ya, Mira. Puan, ada jak ke dalam kepala? Shut up. Kau tinggalkan aku 20 tahun lalu. Punya jenuh aku nak membesarkan anak kita. Mana kau pergi? Ni On! On! Masih on! Masih on! On tak on? tolonglah ingat, tolonglah ingat. Kau jangan berlagak pakai mic sampai 2 ya. Kau nak tahu tak apa khabar anak kita? Dia asyik tanya je mana mak dia. Kau tahu tak? Abang sehat? Kau tak faham cerita rupanya. Jenuh aku jual, aku tolong, aku bantu, aku feed. Kau tetap buat tak tahu. Apa kejadah orang belakang ni? Orang tak beri kau ke? Kita tahulah. Anak mana? Anak bini nombor 1, nombor 2. Selamat. Oh, nasib baik dia dah ingat. Cepat. Keluar. Masuk. Siapa? Sabar. Itulah mak kamu. Mak. Jadi Muni, lepas kamu tengok mak kamu, kamu rasa kamu ikut mak ke ikut ayah? Ikut macam perangai mak. Inilah anak kita, Rubiah. Kau tak cukup bagi makan ke? Kurus je. Astagfirullahalazim. Rubiah. Kalau kau asyik kan kerja nak banter aku je bila cerita ni nak habis. Time ni kau insaf, Rubiah. Time ni kau insaf. Kita insaf. Ya. Sebenarnya kita tak pernah lupa pun. Alhamdulillah. Ingat balik. Rubiah. Kau dah lama kau tak ada dialog kat sini. Dah lama kau tidak ada buat apa tau. Ni apa ni? Iyalah nak buat drama. Inilah mak kamu. Ini mak. Kalau dah kaya sangat pun. Mami. Jangan panggil mak. Mami ya. Mami. Yelah. Mami. Kalau dah kaya sangat pun lipstick tu jangan digunakan spray motor. Berak sangat.